Terima kasih Tan Sri yang Ketua. Tan Sri, bila Yang Berhormat Timbalan Menteri mula memberi pandangan beliau mengenai rang undang-undang yang dicadangkan, beliau mengatakan bahawa ini adalah untuk menaiki nilai tambah supaya ia become lebih efisien dan mengatasi masalah dada negara ini. Sebelum saya mengalih kepada beberapa section yang saya ingin bangkitkan, tapi saya nak membawa perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa transaksi dada di negara ini berluasan. Itu tidak boleh nafikan. Tapi kita sudah ada akta dada, bukan baru, Tan Sri, from 1952 effectively, dan sebelum itu. Tapi apa yang telah dibuat dari segi mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini? Kita ada berbagai-bagai undang-undang negara ini. Sebenarnya beberapa section yang dicadangkan, rang-rang undang-undang yang dicadangkan, sudah pun sedia ada di beberapa akta lain-lain. Tapi pada bottom line-nya adalah dengan undang-undang yang kita ada, dengan kuasaan yang sedia ada, dengan undang-undang yang sangat serius berbanding kepada seluruh dunia, tapi nampaknya kita tidak dapat mengatasi masalahnya. Adakah masalah itu dalaman dan bukan sebenarnya di luar sahaja? Bila saya cakap dalaman, adakah Yang Berhormat kita tak boleh nafi bahawa kerap kali kita baca dalam surat khabar, saya pernah dengar dari beberapa orang bahawa dada sebenarnya senang diperoleh di beberapa institusi kerajaan. Satu di antaranya adalah penjara. Satu di antara selain dari itu adalah di lokap. Dan juga di mana seranti, banduan-banduan disimpan, ditahan untuk reformasi, tapi tidak jadi. Repeat offenders are far too often. Dan yang menakutkan kita Tan Sri sekarang adalah di mana ramai di antara anak-anak muda yang 12 umur, 13 umur, 14 umur yang terlibat. So the law is not the only problem, it's the enforcement. Dan saya betul lebih kurang 10 tahun dulu saya telah pergi ke US untuk meneliti sistem mereka. Saya hairan, saya dah cadangkan sebelum ni. But we got a deaf system, don't hear. Satu di antara cadangan Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah bila proses pendakwaan bermula, when the DPP institute prosecution matters, di situ ada satu unit di mana unit itu dihantar untuk melawat pihak-pihak yang terlibat dalam kes ini, keluarga mereka, dan untuk meneliti apakah sebab mereka terlibat, apakah usul yang boleh dibuat oleh prosecution section, iaitu kerajaan, dan macam mana usul untuk mengatasi masalahnya. Kerana bukan saja kita nak tengok untuk statistik, kita telah hantar 100,000 orang ke penjara, kita telah jaya, kita telah hantar kepada seranti, kita telah masuk mereka ke lock up. That is not the only statistics that we want. We want prevention. Di Amerika itu adalah usul yang dibuat. Saya rasa bila saya tengok apa yang dibuat oleh Prosecutors Department, Deputy Public Prosecutor, saya nampak, saya sendiri ada menengok proses macam mana mereka melakukan. Satu di antaranya adalah welfare officers dihantar untuk berjumpa dengan keluarga, untuk mendapat pandangan mereka, kenapa mereka terlibat, macam mana kerajaan boleh show supaya meneliti untuk mengatasi masalah ini. Saya rasa itu adalah satu di antara kekurangan yang kita ada. Kita mesti bersetuju kepada perkara itu. Saya nak membawa satu perkara dan saya di kawasan saya lebih kurang 2 tahun dulu, di mana seorang polis informer, dia sendiri adalah seorang drug addict, saya tidak tahu. Tetapi satu hari bila polis pergi ke rumah dia telah memberi maklumat yang tidak boleh diterima oleh pihak polis. Dia dipukul, dia diheret ke lock up,
saya difahamkan lepas dia masuk di lokap, dia terjatuh. Itu adalah alasan yang dibuat oleh pihak polis, dan dia sekarang dalam paralytic state di kawasan saya, di Buntung, di Ipoh. Dan bila saya bercakap dengan beliau mengatakan bahawa dia adalah seorang informer kepada pihak polis, dan dia dibenarkan untuk menjual dan membeli dadah, dan ini adalah dalam pengetahuan pihak-pihak atasan. Saya faham kalau kes sedemikian, ini berluasan. This is not isolated. Yang menjadi masalah kepada kita adalah transaksi sedemikian. Saya difahamkan, Tan Sri betul, jika kita tengok dari seluruh dunia, the amount is 320 billion US dollars, iaitu drug trade. Dan kalau kita tengok setakat ekonomi negara di dunia, that will be the 19th largest economy in the world. Menunjukkan Malaysia also very directly involved. We cannot deny that. Tapi di setakat ni, kenapa Yang Berhormat Ipoh Barat boleh komplain saja, apakah cadangan? Itu yang kita nak tahu. Tapi itulah saya nak bagi tahu bahawa there is something wrong fundamentally dalam enforcement kita. Saya kata, saya tahu ramai di antara kawan-kawan saya juga terlibat dalam menjadi penagih dadah. Dulu pun ada undang-undang, sebelum itu pun ada undang-undang, ada penguat kuasa, sekarang pun ada undang-undang. Tapi nampaknya tidak dapat mengatasi masalah yang basis, iaitu mereka terlibat, bukan saja terlibat, tetapi menjadi pengedar. Dan ini adalah satu di antara perkara yang kita perlu ambil perhatian, bahawa cross border, bukan saja dari luar negara yang drug yang datang, internal, macam-macam dadah yang boleh didapati di negara ini. Sekarang nampaknya kita, kalau kita microchip, electronic device dan sebagainya, oleh semua ni canggih lah. Semua ni canggih, cantik untuk didengar. Tapi the reality is, perkara ini tidak dapat diatasi. That is a practical side of it. Yang Berhormat, boleh Yang Berhormat beritahu kepada Dewan ni, apakah tindakan kawal selia yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menghalusi, mengambil tindakan kepada pihak-pihak dalaman yang dikenali. Kenapa kerap kali perkara-perkara macam ini ditulis di surat khabar, di TV dan di luar negara, di mana dikatakan sangat senang untuk mendapat dadah dan sebagainya di negara ini, di institusi-institusi kerajaan. That is what I'm worried. Kita nak hapuskan di sebelah sana, saya setuju. Tetapi kalau ia berlaku di dalam institusi penjara dan sebagainya, ini sangat memalukan. Sehingga tidak dapat menafikan ini adalah benar. Ini adalah asas yang saya katakan adalah yang benar, yang kita semua tahu. Macam mana perkara ketara ini boleh diambil perhatian. Kerap kali kita ada CCTV is not in operation. Tak berfungsi atau tak bekerja dan sebagainya. Dan sudah betul. Saya satu di antaranya yang kita nak mula dengan mengatakan bahawa wang akan dibayar allowance kepada saksi-saksi. There's nothing unusual. Yang mustahak adalah kerelaan dan kewajipan yang dijalankan oleh saksi-saksi tersebut. Setakat ini berapakah apakah masalah yang dihadapi oleh kerajaan supaya membawa saksi-saksi ini yang tidak dapat dibayar, atau macam saya kata, informer. Kita ada informer, that cannot be denied. We have police have informers, dan perkara sedemikian berlaku. Dan saya rasa Tan Sri betul, membawa rang undang-undang baru, iaitu Section 5A dengan izin offence for failure to attempt to give evidence. For the purpose of Section 553, any person or witness summoned or required to attend who, without reasonable excuse, fails to attend at the time and place mentioned in the summons, or who have attended, yang ini menjadi masalah, refuses to answer any question that may be lawfully put to him, or to produce any document or thing. Betul. Ini bukan baru. Sebenarnya Akta Anti-Corruption Agency pun telah dipindah dan memasukkan perkara yang sama. Jadi kenapa saya ingin membawa perkara sebagai isu ini, menunjukkan saya membawa perkara ini kerana saya rasa the onus is put on the saksi-saksi. Bukankah kita ada satu net di mana kita boleh
dapat tahu siapa yang terlibat dan siapa yang bukan terlibat. Kita punya handphone is intercepted. Kerap kali kita tahu perkara ini bukan luar biasa yang dibuat oleh kementerian, dan bukankah perkara-perkara yang sedia ada, the present apparatus adalah cukup. Kenapa kita perlu satu lagi onus kepada pihak yang untuk menjawab. Dari segi Federal Constitution, ini sebenarnya bertentangan, kerana hak asasi seorang adalah kalau dia ditangkap oleh pihak polis, dia ada hak untuk tidak menjawab, tetapi dia boleh jawab perkara-perkara yang dibangkitkan di mahkamah. That is a basic human right. Now you want your department wants this kind of things to make your life easy. But where is your primary investigation? What has gone wrong? Sebenarnya bila membawa satu kes ke mahkamah, it must be watertight case. Kerap kali investigasi yang tidak cukup, cacat, yang tak baik, itulah menjadi masalah. Kerap kali bila masuk ke mahkamah, dia pihak yang kena dapat menang kerana investigasi yang kekurangan, investigasi yang tidak mendalam. Kerap kali Tuan Sri Doktor, bila saya mendapat beberapa komplain, saya rasa satu di antara faktor yang boleh diambil kira adalah di mana penyiasatan dibuat. Bila kita dari kawasan kita, pengundi datang untuk berjumpa supaya mengatasi masalah di mana seorang ditangkap, saya dapat tahu kerap kali ditangkap pada waktu malam. Dan jika ada kes-kes dia terlibat dalam kes dada, it makes sense. Jika dia tidak terlibat, kenapa dia perlu pergi ke waktu pukul 2 pagi, 3 pagi, dia adalah seorang guru atau dia adalah seorang profesional, kenapa tidak boleh memanggil dia untuk datang untuk memberi keterangan? Kenapa perlu pergi ke rumah dia, memalukan beliau, 12, 13, 15 pegawai masuk untuk tangkap dia? Lepas kita pergi ke bala polis untuk mendapat penjelasan, IO enggan berjumpa. Kerap kali, this is not the first time, kerap kali. Saya ada kata kepada ketua jabatan, if this happens to your daughter or your son, your brother, would you allow that? Bila ditangkap, disimpan di lock-up untuk 7 hari atau 14 hari, penyiasatan dimulakan pada hari ke-3, ke-4. The first 2-3 days dia tak ada apa-apa dalam lock-up. Dia buat apa? Tak ada buat apa-apa. Kenapa dia perlu ditangkap? Kenapa perlu disimpan? Kalau penyiasatan perlu dibuat, buatlah dari hari pertama dia ditangkap. That is efficient. Sungai Siput, Berdiri. Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih Ipoh Barat. Saya mau tanya, adakah perlu kita tukar klasifikasi pengambilan dada sebagai satu jenayah? Mungkin pengedaran dada itu boleh kita katakan jenayah, tapi pengambilan dada kita klasifikasi sebagai jenayah dan kita buat semuanya, kita tangkap mereka, kita tahan mereka, dihilang kerja dia, ini akan kekal dia sebagai seorang penagih dada. So adakah penting kita tukar, jangan pengambilan dada katakan ni satu masalah kesihatan, tapi bukan satu jenayah. Adakah perlu kita buat macam itu? Saya setuju kepada pandangan Yang Berhormat Sungai Siput, tapi pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri bukan sesama. Dia akan kata kalau mengambil dada itu untuk kegunaan sendiri, itu ada satu kesalahan dari segi jenayah. Tetapi ambil alkohol, mengambil rokok, mengambil cough drink, which is equivalent amount of dangers, itu tidak salah. Correct. That is not, because itu ada strong supporters and bidders. That is a factor. The pull and factor. Itu ada faktor yang bagus. Tapi ada banyak negara di mana baru-baru ini, saya rasa di Eropah, di mana telah di legalize drugs and all that. Itu ada beberapa kebaikan Yang Berhormat. Satu di antaranya adalah ia akan menjadi kawal selia. Nombor satu, there will be control on the drugs which has been distributed, kerana kerajaan tahu siapa yang mengambil tersebut, bukan menjadi pengedar. Pengedar saya setuju.
I agree 100% bahawa tindakan perlu diambil terhadap mereka dan sebagainya. Saya rasa hardcore drug addicts yang tidak dapat mengatasi masalah mereka, macam alcohol consumption, very high alcohol consumption, atau mengambil rokok dan sebagainya. These are people we should care for them rather than send for rehabilitation. As I said earlier, Tan Sri, betul, repeat offenders are far too often too high. Sebenarnya ramai di antara mereka masuk keluar. That's a daily perkara. Jadi satu di antara masalah yang kita boleh atasi, yang seperti dicarang oleh yang Bapak Sungai sebut, adalah kita buat satu fikiran yang baru, ambil tindakan yang baru supaya penagih dada diberi satu chance yang baru. Jangan kita menghantar mereka kepada seranti dan kepada menahan mereka semata-mata sedemikian kerana menghadapi masalah buang kerja dan sebagainya. Saya setuju. Tapi kalau satu di antara ini pendapatan yang kita boleh dapat, taxable amount, legally taxable amount, yang kalau kita tengok the balance factor yang terjadi di negara-negara Eropah, nampaknya ada lebih kebaikan dari kerosakan. Itu adalah satu perkara yang kita boleh berfikir. Jangan kita menyusahkan pihak-pihak seperti penagih dada. Ya. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Saya ingin menambah beberapa perkara yang disebut tadi. Pertamanya, saya merasakan bahawa undang-undang dadah kita sekarang tidak sensitif dari segi membezakan antara berjenis-jenis dadah. Misalnya heroin dan ganja tak seharusnya sama. Walaupun kita sekarang membezakan beratnya kandungan, tapi itu sangat berbeza. Orang yang menagih ganja, menagih candu misalnya, candunya tidak mengalami masalah, tidak dapat bekerja, jenayah dan lain-lain lagi. Biasanya begitu. Dalam menyalahgunakan dalam amount yang sedikit, candu dan lain lagi, itu pernah berlaku dan memang ada berlaku dalam masyarakat, tapi tidak. Nombor duanya ialah kita juga telah menggunakan pendekatan yang sama dalam apa yang dipanggil sebagai drug substitution. Maksudnya ialah kita memberikan satu dadah, satu ubat yang sebenarnya dadah, yang mana potensinya ataupun bahayanya lebih kurang lagi kita berikan, dan kita anggap penagih tadi bila dia ambil itu, dia tidak mengambil dadah yang lebih berat, dan kita anggap itu berjaya. Jadi mengapa tidak boleh kita buat undang-undang di mana kita memasukkan drug substitution tadi dengan bahan-bahan semula jadi sebagai sebahagian daripada juga budaya dan rawatan kita kawal. Saya rasa itu lebih baik. Sekarang drug substitution dengan metadon, dengan buprenorphine, kosnya juga lebih tinggi dan juga tidak selesai masalah. Terima kasih. Tan Sri, saya setuju 100% dengan Yang Berhormat Kuala Kedah, kerana drug substitution akan nombor satu mengawal penggunaan dadah merebak di negara ini, nombor satu. Nombor dua, jika ia digunakan dengan legal, kita dapat tahu siapa yang menggunakan, siapa yang tidak menggunakan, dan juga menjadi satu proses medical benefits dan sebagainya. Drug substitution sebenarnya, Yang Berhormat Kuala Kedah, sebenarnya sudah ada lebih kurang perkara sedemikian. Ramai di antara mereka menggunakan seperti ubat-ubat yang dikatakan oleh Yang Berhormat. Cough mixtures is a very common thing. Kita semua tahu ramai orang menggunakan cough mixture sebagai efficient substitute sebagai untuk mengatasi masalah ini. Tapi sekarang kita tengok Yang Berhormat, semua cadangan rang undang-undang yang dicadangkan ni semua adalah old school of thought, the regimental type. Mengambil tindakan, you don't do this, semua semua lawan mereka, taruh sama mereka, simpan mereka dalam penjara. Statistics. Berhormat, saya dengar tadi waktu Menteri membentang, dia tidak ada kasih penekanan begitu. Sila. No, kita very interested to see the number of statistics, tapi kita tidak mau mengakui bahawa repeat offenders. Yang saya khawatir, Tan Sri, betul, saya beberapa bila kita membangkitkan perkara ini, kenapa
kerap kali mereka masuk ke seranti atau ditangkap oleh polis. Lepas 6 bulan dia balik ke rumah, baik untuk 6 bulan, lepas itu dia balik kepada perkara tersebut. Ini adalah sebab undang-undang ini yang nampaknya pada on the face of it very good laws, tapi these are yesterday's laws. Undang-undang yang luput, yang tidak boleh digunakan pakai untuk masa sekarang. Saya setuju hanya electric monitoring device. Itu untuk tomorrow, saya setuju. Tapi selain dari itu, everything is outdated. Don't use the hard way to overcome these drug addicts, kerana saya rasa dari pengetahuan saya dan orang ramai, bahawa kita perlu cari jalan untuk mengatasi, untuk bersama dengan mereka, untuk menukar fikiran mereka. Kalau kita boleh mengatasi masalah orang yang minum arak, mengambil rokok terlampau dan sebagainya, kenapa satu cara untuk mengatasi penggunaan dadah tidak dapat diatasi? Datuk Tan Sri, betul. Saya nak juga tanya, dari drug trade di negara ini, berapakah yang dikenal pasti sebagai the actual amount of drug trade yang terlibat di negara ini? Kerana dari surat khabar dan lain-lain yang saya baca, saya rasa lebih kurang adalah 50 bilion ringgit sekurang-kurangnya, di mana ini adalah trade di sini. Kalau the amount of orang yang terlibat dalam perkara sedemikian, bila the kingpin yang sebenarnya berada di luar, di rumah-rumah mewah, menggunakan kereta-kereta mewah, tetapi nampaknya mereka tidak ada tindakan terhadap mereka. Apa yang dibuat dengan mengadakan undang-undang ini, nothing much will happen lah. Let's be very frank. All this is just an eyewash untuk meningkatkan undang-undang, mengketatkan undang-undang per se by itself will not. It is the other factors that will involved. The kingpins, with or without this, they marah dia. They've been the king of the kings for far too long. Betul. Jadi saya nak tahu, apakah yang dihalusi oleh kerajaan, apakah yang telah diambil kenal pasti oleh kerajaan dengan mengadakan kalau kita melulus rang undang-undang ini, adakah tindakan untuk menghapuskan mereka akan berlaku? Adakah mereka akan diheret ke mahkamah? Jika tidak, ini adalah undang-undang yang meluluskan undang-undang ini tidak akan membawa apa-apa erti, the practical sense. Jadi saya untuk menolak, untuk menolong pihak-pihak yang berkenaan, saya harap bukan saja satu fikiran transformasi berlaku dengan rang undang-undang yang dicadangkan, tetapi juga pegawai-pegawai yang di kaki tangan kerajaan di train sufficiently untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan saya betul, dengan itu saya nak habiskan. Terima kasih. Nandri, wanakkam.